ya susah juga ni. Rekod sambil buat kerja ni. Okay, hai. Assalamualaikum. Okay, hari ni kita ada di kali ni kita dekat Dungung, di kampung Cik Lijah okay, ni kat Surah. Surah ni baru ni kita mari dah. Kita servis aircon 3 hotel. Okay, lepas siap-siap servis apa semua tu, 2 ni okey, tak ada masalah. Yang 1 ni, lepas sebelum kita servis tu, kita tengok gas dia kurang, ada dalam 20 PSI je. Jadi kita suspect memang bocor lah. Okey, lepas tu pula gas pula habis. Dah lah jauh mari, dari Marang ke Dungung, gas habis. Pukul 5 pula nak dekat balik kerja. Jadi tak apa lah. Jadi kita balik dulu lah. Mana kita sambung hari lain. Maknanya hari lain tu kita kena set untuk mari cari bocor je lah. Okay, bila kita sampai sini, memang bila kita cek bocor ni, memang halus sangat bocor tu, kita tak jumpa. Jadi cara dia dekat coil ni, kita letak buah sabung. Memang tak nampak agak bocor kat mana. Jadi kita pakai pisah. Kalau ada buah besi pun lagi molek. Jadi kita buah besi pun ada tak mana tak jumpa. Jadi kita pakai pisah lah. Kita kiki sesa ni. Kita kiki belaka, celah-celah biga-biga ni. Jadi jumpalah dekat. Kita sembur dekat sekejap. Ni dah nampak. Mana ada obik ni? Dia nampak buih. Tu. Memang halus sangat Jadi kalau kita tak kiki ni, memang tak jumpa lah. Ada tapi kecil sangat. Bila kita kiki ni jadi besar lah sikit. Mananya? Ni kat atas ni. Oh, ya susah juga ni. Rekod sambil buat kerja ni. Tu, nampak tak? Ni. Tempat sepik. Bukan tak salah kekong. Bocor ni lah. Ia nak berlaku tempat sepik. Tapi alhamdulillah kita jumpa juga. Jadi sekejap lagi kita ambil mat gas tu. Kita akan brazing kat sini. Dia bakar, kita letak urut tembaga sini, kita tapung balik. Lepas siap tapung ni, kita isi gas mula. Lepas tu kita test run. Okey. Alright, sekian untuk video hari ni. Cik Lijah, Surau Haji Zakaria. Okey.